Siapa aku? Siapa Bandam Saber ni? Siapa dia ni dekat dalam dunia trading ni? Korang tahu? Budak-budak sekarang ni lembik. Lembik. Kena 1SL terus. Tak boleh lah. Dunia trading ni keras. Bang, ini demi Allah lah aku punya loss, aku rasa lebih keras. Trader No 7 in action! Are you ready? Hey, 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 hey! Serius. Ujung-ujung akhirnya siap juga aku punya setup untuk YouTube. Alhamdulillah banyak kerja nak kena buat tu, meja apa semua untuk korang. Last jadi juga aku punya YouTube. So, ini adalah video aku yang pertama. Okay, so aku harap first video aku ni memberi impact yang baik lah untuk korang Tapi macam biasa lah, yang pertama adalah pengenalan. Siapa aku? Siapa Bandam Saber ni? Siapa dia ni dekat dalam dunia trading ni? Korang tahu? Okay guys, so aku dikenali sebagai Bandam 7. Kenapa 7? Tu tak payah tahulah 7 tu. Tapi kalau nak tahu juga tu sebab dulu aku main bola pakai jersey nombor 7. Sebab tu pakai nama Bandam Saber. Itu je. Tak ada special pun. Okay? Tak ada benda-benda macam tu. So, ini adalah video pengenalan aku yang pertama, supaya korang kenal siapa aku. Okay? Okay, so nak dijadikan cerita, aku start trade dalam lebih kurang 2018, 2019 macam itu. Aku start trade, macam-macam benda aku lalui Sebab dulu, kalau korang nak tahu, dulu tak ada orang yang macam Bandam lah sekarang. Bandam yang sekarang yang buat live trade, mengajar, tak ada. Dulu semua sendiri. Kau nak tahu SNR, kau nak tahu apa benda, semua kau dia cari kau sendiri. Tak ada je orang nak, okay, sini aku ajar kau. Nak masuk kelas ni aku ajar free. Tak ada guys. Even kau dulu nak masuk kelas tu pun nak belajar, even basic pun kadang 5,000, 10,000. Itu zaman dulu lah. Sekarang korang dah beruntung lah. Semua benda free tu. Semua benda free, kita cakap. Mungkin lah mungkin disebabkan itu budak-budak sekarang ni lembik. Lembik, kena 1SL terus. Tak boleh lah. Dunia trading ni keras. 1SL. Bang, ini demi Allah lah aku punya loss, aku rasa lebih kurang 80,000 USD. Banyak, 80,000 USD. Banyak kerugian aku sebab dulu kita jenis cowboy, tahu cowboy tak? Entry buy, masuk sell, masuk buy, masuk sell. Nampak sikit, ni boleh buy ni, ni boleh sell ni, masuk, tak ada. Okay, tak apa reason ke, tak ada. Kita nampak dia turun, kita buy. Nampak dia naik, kita sell. Itu je. Sebab tu lah mungkin kerugian aku sangat banyak. Dan itulah juga iuran kebodohan aku yang membuatkan aku boleh sustain sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang bukan saja trade, aku dah boleh mengajar orang pula. Alhamdulillah, aku mengajar dah ramai orang. Kalau aku nak cakap beribu, nanti korang cakap Bandam tu beribu lah apalah. Hakikatnya yes, memang ramai aku ajar. Sumpah ramai. Alhamdulillah, even tak semua berjaya, tapi ramai yang berjaya lepas aku ajar. Sebab apa guys? Sebab trader ni, ramai orang nak jadi trader tapi tak semua orang boleh jadi trader. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Betul? Sama juga macam pemain bola. Kalau kita tak cuba untuk bermain bola, kita tak tahu. Kita tak tahu pun kita ni kaki bangku ke, atau kita ni ada bakat yang seorang pemain bola ke, tak ada. Ataupun macam mancing udang. Contoh je. Macam mancing udang. Kita tak tahu bakat kita mungkin dekat mancing udang, tapi selagi kita tak mancing, kita tak tahu bakat kita. Sama juga macam trade. Tapi sebelum kita nak terjun dalam bidang trading ni, macam-macam benda tu. Macam-macam benda kau kena faham dulu. Sebab trade ni tak semudah yang disangka. Tak semudah macam dalam iklan-iklan yang korang nampak, yang tabur-tabur duit, naik kereta mahal. Tidak bang, tidak. Trade ni susah. Susah kalau tak ada Bandam. Macam tu lah. Trade ni, kalau engkau tahu, dia sama je guys. Trade ni macam business, okay? Engkau contohlah kau nak buka nasi ayam penyet. So kau kena tahu ayam apa kau nak pakai, grade apa kau nak pakai, sambal apa, lada apa kau nak pakai. Sama juga macam trade. Trade ni kalau kau, aku nak trade depo kau terus entry. Nothing, tak ada apa-apa. Baik kau tekan yang baik kau tekan dulu je. Kalau kau rasa benda tu macam tak, benda ni kita trade ni kita nak kena tahu. Kita marking. Kat mana kita nak masuk? Apa sebab kita nak masuk? Ada reason tak kenapa kita nak masuk? So kita masuk. Tapi kalau kau tak tahu apa-apa, macam mana kau nak masuk? Faham tak? So itulah salah satu dalam dunia trading. So nama aku Bandam.
aku adalah seorang tenaga pengajar. Aku mengajar korang trade. Even dari zero, ada yang dah sebut setahun, 2 tahun, semua aku mengajar. Mungkin aku tak cakap aku ni paling power, tidak. Aku pun sometimes ada juga SL. Tetapi aku tahu selok-belok dia macam mana. Mungkin orang yang dah setahun 2, dia trade asyik loss, tak konsisten. Mungkin ada certain part yang memang dia terlepas pandang dan tak ada orang tegur. Mungkin dengan aku nampak kesilapan tu dan aku tegur, make money lah. Tapi untuk yang zero pula, jangan risau sebab aku rajin je buat kelas. Okay, setiap minggu aku buat kelas. Cuma sekarang ni agak busy sikit. Dan awal tahun pun aku agak busy sikit. So kelas tu aku holdkan dulu sebab aku nak siapkan ini YouTube untuk korang, kau tahu. Lepas ni korang nak aku buat video apa, korang komen je kat bawah, aku akan buat. Okay. So guys, macam aku cakap dalam trading ni dia tak susah, dia tak senang. Dia susah bila tak ada orang mengajar, senang bila ada orang mengajar. Tetapi berbalik kepada korang juga. Kalau korang betul-betul nak belajar, insya-Allah senang. Tapi kalau hangat-hangat ti ayam, tekan je lah tak pun lah. Okay guys, so cerita panjang pun tak guna, tembak pun tak kena. Macam aku cakap, bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. So kalau kau rasa kau betul-betul nak belajar, kau rasa kau betul-betul nak ubah hidup kau, inilah tempat dia. InsyaAllah lepas ni aku akan share video-video dedication untuk korang ulang kaji, untuk korang belajar. Okay, apa yang aku bagi ni aku harap dia memberi manfaat dekat korang. Cuma jangan hangat-hangat ti ayam lah. Janganlah kena 1 SL. Kadang ada je kita sehari 2-3 SL straight. Kau jangan anggap itu, wah trade ni susah. Tak, itulah journey kau seorang trader. Yes, aku pun macam itu. Tak percaya? Sekejap, sini aku tunjuk kau. So inilah journey aku untuk 6 bulan yang lepas. Okay, semua benda ni guys aku buat, bukannya aku buat tekan sendiri boleh lah. Tiap ini kejadian ni semua aku buat dalam live trade. Sebab aku ada hari buat live trade. So orang yang masuk dalam live trade aku semua nampak aku grow account ni daripada 800 naik turun. Tapi endingnya macam mana guys? Endingnya profit tu yang kita nak. Okay, dulu mungkin aku loss banyak, 80,000, 90,000. Mungkin sekarang pun ada loss. Tapi benda tu kita boleh kawal. Okay, dan kita dah boleh recovery balik. Cuma nasihat aku, jangan ada revenge dalam market. Contoh kau trade hari ni hilang 200. Wah, aku nak depo 50 ni, aku nak dapatkan balik 200 tu hari ni juga. Tidak, benda tu ada flow dia. Okay, kau hilang 200, it's okay. Memang hari tu luck kau tak ada. Memang kau trade setup kau semua terbalik. Okay, tempat buy memang cantik. Kau memang 10 kali kau buy kat situ 8 kali jadi. Tiba-tiba 1 kali tak jadi. Takkanlah kau nak salahkan kau punya cara mapping. Tidak, kalau macam aku, kalau aku mapping aku tak betul, aku stop. Okay, aku trade, market tak ikut mapping aku langsung, aku stop trade. Hari tu memang dia tak ikut nama, macam mana? Esok ada lagi, lusa ada lagi, bulan depan, tahun depan ada lagi. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Lebih kurang macam tu lah. Kalau suara aku sedap, masuk AF aku. Tapi nak macam mana kan, suara tak sedap lah. So inilah mungkin bakat aku dekat sini. Alhamdulillah. So panjang-panjang pun kita, panjang-panjang sangat cerita sebab aku nak buat video education untuk korang. Aku harap lepas ni apa yang aku share ni memberi manfaat kat korang. Korang boleh tengok video tu ulang-ulang sampai korang faham. Kalau tak faham juga, setiap hari aku buat live trade, masuk dalam live trade aku, tanya, jangan malu-malu. Tak kena bayar. Sebab 2026 bukan macam tahun-tahun dulu. Semua benda kena bayar. 2026 all free. Kau tanya, aku jawab. Tapi kalau kau tanya panjang-panjang tu, aku harap yang kau tanya tu berkenaan dengan trading lah. Janganlah dalam live aku masa, bang dah makan belum? Baguslah tanya dah makan belum, tapi tak kena-mengena lah dengan trading. At least kau tanya ada kena-mengena. Apa yang kau tak faham? Contoh kau dah trade setahun 2 tahun, tak faham. Oh, saya tak faham bang, SNR ni macam mana? Tanya, dan aku akan terangkan. Okay, kalau aku tak terangkan pun, kau scroll nanti video aku ke bawah ini, ada video tentang SNR. So korang boleh ulang kaji, belajar sendiri. So ingat guys, apa pun jadi, tetap santai di posisi. Tapi yang paling penting, ilmu dulu baru biru. So kita jumpa lagi next. Assalamualaikum.